Buat yang mengalami masalah asma ataupun gangguan pernafasan, lihat video ini sampai habis. Kat depan saya ni ialah buah makisar. Untuk pengetahuan anda, buah makisar sangat-sangat tinggi dan kaya dengan vitamin A. Cara-cara untuk merawat masalah asma dan gangguan pernafasan ialah anda perlu ambil buahnya yang sudah masak. Buah yang masak anda ambil dia punya isi kat dalam dia. Kemudian anda ambil, letakkan dekat dalam cawan, masukkan air panas sedikit dan masukkan 1 ketul gula batu. Gaul panas-panas dengan air yang panas tadi. Minumlah kepada orang yang mengalami masalah asma dan gangguan pernafasan. Buat pagi dan malam setiap hari. InsyaAllah masalah asmanya akan beransur pulih. Malah untuk orang yang mengalami masalah gangguan pernafasan mula sembuh. Untuk pengetahuan anda, seseorang yang mengalami masalah gangguan tidur ke mengambil buah makisar dengan kerap boleh membantunya untuk mengatasi masalah gangguan tidurnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.